Datang ini ya. Hari ni ada Sabtu, Center of Psychology. Hai. Wah, ni psychology. Gambar. Boleh ke? Boleh. Nak tour pun boleh. Oh, tak. Saya ada. Oh, Parisma. Ya. Yes, tadi saya hadir untuk the group, focus group. Ya, so di fakulti. My wife datang untuk tim. Hai, selamat pagi. Oh, sorry. Wah, ini bagus. So, ni adalah fakulti psikologi lah. Ni psychology center lah. So, boleh cerita sikit. You are student ke lecturer? Saya student. Tu boleh kenalkan diri. Saya student, saya Ayun. Orang tak Ayun binti Mawar Azman. Saya Ayun, dia panggil Ayun lah. So, ini psychology center di APU. So, semua research, kajian, lecturer kita pun duduk dekat sini. So, kita ada EEG. Okay. Itu untuk brain lah. Brain lah, okay. Yang ni pula eye tracker. So, kita tengok pergerakan mata. Mata. Ya. So, you tahun berapa? Saya boleh katakan student baru lah. Baru lah, Pelajar baru. okey. Saya tahun 1, sem kedua. Sem kedua, okey. Yang ni cik? Sama, so, nama saya Zalia and saya pun classmate. Classmate, oh okey. Macam mana boleh minat dengan psikologi? Ataupun memang minat ataupun Tak adalah terpaksa tapi macam tu je option yang parents saya okey. Oh, okey. So, option yang you minat? Option yang sebelum ni. Pramugari. Oh, ni banyak tengok dia orang Nanggiri ni. Yang ni? Saya memang minat lah. Minat lah. Apa punca yang you minat? Sebab to be honest memang minat tu dari kita tengok reality lah. Oh, okey, yang ada faham. masalah kan. So kita macam nak bantulah mana yang kita mampu. Okey, bagus ya. Tak apa, ya habiskan degree psikologi dan you boleh datang. Ini ya. Hari ni ada Sabtu, Center of Psychology. Hai. Wah, ni psychology. Gambar. Boleh ke? Boleh. Nak tour pun boleh. Oh, tak. Saya ada. Oh, Parisma. Ya. Yes, tadi saya hadir untuk the group, focus group. Ya, so di fakulti. My wife datang untuk tim. Hai, selamat pagi. Oh, sorry. Wah, ini bagus. So, ni adalah fakulti psikologi lah. Ni psychology center lah. So, boleh cerita sikit. You are student ke lecturer? Saya student. Tu